kamu menggembirakan 10 orang, Allah akan menggembirakan hati kamu 10 kali. Tuan-tuan pegang sampai akhir hayat. Sekali kamu jatuhkan orang daripada kerjaya dia, ingat, sebelum mati, sebelum akhirat, Allah akan jatuhkan kamu dalam kerjaya kamu. Sama. Tuhan takkan tangguh di akhirat. Di dunia akan dapat. Di mana yang kamu buat. Jadi tuan-tuan, bahagiakanlah hati orang lain untuk dapat redha Allah. Lapangkanlah rezeki orang lain untuk dapat redha Allah. Gembirakanlah orang lain untuk dapat redha Allah. Senyumlah kat orang lain untuk dapat redha Allah. Dalam masa yang sama tuan-tuan akan dapat setiap kebaikan yang tuan-tuan buat kat orang lain, insya-Allah tuan-tuan akan dapat dalam kehidupan dunia tuan-tuan sebelum akhirat.